Bila dalam Islam kena memenuhi 5 keperluan. Abang, saya baru mengaji anak 6 dah, baru tahu. Sebab tu penting ada ilmu. Baru tahu, oh bini pertama kena sediakan makan untuk dia. Makan. Walaupun bini kita ni kerja hebat, duit banyak, makan, suami kena sedia. Tanggungjawab. Tapi kalau tak ada ilmu, dia duit banyak, tak faham, meliang. Tak boleh. Ini tanggungjawab suami. Pertama, sedia makan. Yang kedua apa? Tanggungjawab suami menyediakan pakaian setahun 2 lai. Kak, ni saya dah abang malam ni. Kak boleh tuntut dekat suami setahun 2 lai. Oi, 2 lai. Walaupun dia ada duit, tapi kena sedia suami ni kepada isteri setahun 2 lai pakaian. Yang ketiga apa? Yang ketiga, tempat tinggal. Walaupun rumah sewa, kita suami kena sedia. Kalau tak ada ilmu, jam tuan-tuan. Rumah isteri bayar, dah kita kena. Tapi kalau kita ada ilmu, kita tahu, oh ini aku kena sedia. Saya mengaji PhD tuan-tuan, baru tahu, oh tanggungjawab yang ketiga, kena sedia tempat tinggal walaupun rumah sewa. Tanggungjawab suami. Yang keempat, kena sedia pendidikan. Suami ni kena ajak isteri kita, kena bagi ilmu. Ni, bagi selesai masalah semayang, selesai masalah fardu ain. Kalau tak boleh, kita kena bawa bini kita main mengaji. Kita tak pandai, bawa bini kita main mengaji. Macam malam ni kan, bawa main mengaji. Sebab kita tak mampu. Tanggungjawab suami. Pelepas fardu ain tu, barulah lepas tanggungjawab seorang suami. Itu penting ilmu. Dan yang kelima, kita kena beri perhatian pada isteri kita. Kena bagi perhatian. Isteri kita masak makan, setrika baju kita, buat semua. Apa kata balik nanti abang, ni kita habaq ni, sampai dekat rumah, kita pun buka pintu, dia pun sambut. Yang tadi dapat ilmu dekat Masjid Ibadur Rahman, Ustaz Abdullah Khairi bagi tahu, tanggungjawab abang yang kelima ialah memberi perhatian. Wahai kekasihku, yang oleh kerana sayang sediakan makan, masak, sedia baju semua, minggu depan hari Ahad, yang pi dekat spa, pi dekat spa tu, yang pi masas badan bagi elok sikit, pi buat muka bagi elok, cuci ke ni badan apa, manicure ke pedicure ke, buatlah. Kita berhabaq tu ni perhatian supaya elok sikit, sebih dekat yang boleh yang tu